Hai, Assalamualaikum semua. Kepada mereka yang baru sampai ke channel ini, selamat datang. Dan kepada mereka yang telah lama support video-video di channel ini, terima kasih dan selamat datang kembali. So, dah lama rasanya tak buat video sebabkan ada beberapa kekangan, ada emergency yang berlaku. Rasanya nak mula balik buat video ni. So, hari ni kita nak bercerita pengalaman pertama beraya bersama baby. Okay, kalau sebelum ni bila nak raya je kita sibuk fikir baju. Kalau saya lah, kuih raya, baju raya, tudung raya kan. Saya kalau beg dengan kasut tu tak beli setiap tahun pun tak apa, sebab saya memang suka beli beg dengan kasut yang elok sikit, so boleh pakai lama. Tapi untuk baju dengan tudung selalunya saya akan beli setiap tahun. Tapi tahun ni agak berbeza sebab dah ada baby kan, jadi kita lebih fikirkan pasal baby. Kalau dulu orang cakap jadi ibu ni kita akan fikir anak dulu. Saya rasa macam betul ke macam tu. Tapi ternyata bila dah ada dekat posisi tu, memang kita akan fikirkan pasal baby dulu. Fikir baby nak pakai baju apa, nak beli dekat mana kan. Mula-mula rasa macam tak payahlah pakai baju Melayu, bukan nak pakai pun sampai sudah kan, sampai satu hari. Tapi dia fikir balik, itulah kenangan momen-momen raya pertama baby. So saya pun pergilah Sogo, beli baju Melayu Jean Martino. Walaupun dia kata saiz tu saiz kosong, tapi sebenarnya macam saiz setahun ke atas. Tapi saya beli jugalah sebab takut dah tak pergi tempat lain kan. Jadi saya beli, saya bawa balik pada pengasuh dia. Pengasuh dia tu menjahit. So saya suruh dia alter, dia kata besar sangat baju tu, kalau alter pun tak cantik. Lepas tu saya kata tak apalah, saya beli online lah sebab kawan kata online ada jual. So saya dah order online baju yang saya beli tu ada baju purple. Lepas tu saya beli pula dekat online baju Melayu merah. Tiba-tiba pengasuh dia hantar gambar, dalam masa 2 jam dia siapkan jahit baju Melayu hijau mint green untuk baby. So nak tak nak pakai warna yang lebih kurang sama, ikutlah warna baby mint green. Saya siap beli kopiah dengan samping lagi untuk dia. Tapi bagus jugalah ada baju Melayu yang lain ni, sebab baju Melayu yang saya beli dekat Jean Martino tu dia cakap musang, bukan Teluk Belanga. Saya ni confused sikit, baju Melayu cakap musang, Teluk Belanga ni kena fikir dulu kalau nak sebut tu. Baby saya ni kan jenis yang comel, leher tak ada. Dia macam badan terus kepala. So tak sesuai sangat lah pakai cakap musang tu kan, takut dia rimas. Okay, lepas beli baju Melayu tu, saya pergilah dekat department store dekat Sogo jugalah untuk beli baju kanak-kanak. Beli baju kanak-kanak yang baju raya yang biasa-biasa lah kan. Tak nak lah, takkan nak pakai baju Melayu je. So saya pergi dekat tingkat 4 tu. Saya berkenan dengan satu brand ni, nama Mickey. Cantik design-designnya. So saya belilah. Beli tu macam rambang mata, semua nak beli. Saya beli yang jenis baju macam baju kemeja, ada bow tie lah, ada sepasang. Itu saya beli warna merah. And then saya beli baju rompers yang ada hoodie bell lah, baju rompers yang saya tak ingat lah, yang satu tu rompers ada dalam tu ada baju juga. Lepas tu dia macam baju ala-ala kostum macam tu. Saya tak ingat dia gambar apa, gambar bag ke gambar rabbit, saya tak ingat jenis dia tu. Lepas tu siap beli baju tidur raya lagi. Satu tu saya beli rompers yang panjang, tapi rasa macam salah lah pula sebab saya rasa itu untuk baju siang. Dia rompers panjang, dia design dia lawa, dia colourful. Lepas tu siap ada topi, mestilah siang kan. Dan lepas tu barulah kita sibuk cari baju kita. Dah baby pakai baju Melayu warna mint green, kita pun kenalah ikut warna baju baby. So belilah baju mint green sama dengan baby dan sama dengan daddy juga. So bila raya tu kita bukan excited macam raya-raya sebelum ni tau. Kita excited nak pakaikan dia baju baru, nak gaya-gayakan dia, lepas tu nak ambil gambar dia. Masa tu kita fikir, kita tak lawa tak apa dalam gambar tu, yang penting baby nampak comel, nampak handsome macam tu. Sebelum ni kan kita nak gambar raya tu gambar yang lawa lah, sebab sekali setahun kan dengan pakai baju baru dan sebagainya.
Tapi bila jadi mak ni lain. Lepas tu kalau nak keluar berjalan beraya pula, kita excited juga, tapi kita lebih memikirkan keselesaan baby, barang-barang baby kita kena bawa, kena siapkan apa supaya baby rasa selesa lah sepanjang perjalanan kita tu. So untuk korang yang new moms, bolehlah share pengalaman korang, ataupun yang dah lama jadi mom pun nak share pengalaman pertama beraya dengan baby dulu, bolehlah tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.